Kita boleh tengok satu HKT yang amat dekat tengah hati kita, Rakan Negeri Sembilan, yang mana adalah HKT Ladang Labu bahagian 4 di kawasan Labu. Mereka nak buat pindah lokasi. Dia bila nak buat pindah lokasi, bulan 3 ini dia orang datang jumpa saya bersama dengan YB Aru. Mereka tanya YB, jika kita nak pindah lokasi ini sekolah, mana macam bulan 3? Saya bagi tahu pada mereka, jika nak bina ini sekolah, nombor 1, duit kena ada. Nombor 2, ini tanah kena ada. Lepas tu, dari bulan 3 sampai bulan 4. Hari ini saya nak maklumkan juga kepada rakan-rakan India di kawasan Tampin dan di kawasan Tun Repak bahawa HKT Ladang Labu bahagian 4, dia punya tanah telah pun diluluskan oleh Kerajaan Negeri Sembilan pada bulan Mei yang lepas. Tahniah, syabas pada semua. Kita bagi kelulusan dengan segera. Tapi ini duit kena 9 juta. Itu LPS sama itu pemaju. Dia bagi kutip dana. Pemaju bagi 4.5 juta. LPS dengan bantuan daripada ahli-ahli parlimen kita. Kita berjaya kumpul 2 juta lagi. Tapi masih kurang 2 juta lagi. Malam ini juga saya setengah suka cita maklumkan kepada masyarakat India bahawa demi untuk menyelesaikan dan melaksanakan pembinaan semula HKT Ladang Labu bahagian 4 ini, kita masih kurang 2 juta ringgit 3 minggu lepas, dan dengan usaha daripada Yang Berhormat Anthony Loh, Menteri Pengangkutan kita, Datuk Sri Anwar telah pun menjalurkan dan duit sudah deposit ke dalam akaun LPS 2 juta ringgit bagi rakan-rakan sekalian. Dan sekolah ini rakan-rakan boleh nampak, bulan 3 dia orang kata nak pindah sekolah, bulan 5 sudah dapat tanah, bulan 6 sudah dapat duit, bulan 7 sudah bagi kelulusan, dan 10 hari lepas Menteri Pendidikan, saya sendiri Yang Berhormat Arif Kumar telah datang untuk buat majlis pecah dana hadiah bagi rakan-rakan di Negeri Sembilan.